Maka kerana itu hasad akan menghilangkan semua amalan. Dan hasad ni ada pada semua orang. Dia hasad ni sebenarnya dia jadi macam satu benda fitrah. Kita yang kena lawan. Kalau kita layankan sakit hati tengok orang berjaya, kalau kita layankan rasa dengki tengok orang dapat sesuatu nikmat, kalau kita layankan sakit tu, maka dia akan makin merebak. Dilayan macam mana ni, tengok tu. Dia tu belajar malas, tak ada pun study pun tapi berjaya. Tu nasibnya, lain kali tak ada dah tu. Kali ni tak apalah sebab soalan tengah senang. Itu ayat orang hasad namanya. Dia tu kerja tak mana pun, dulu belajar malas, sekarang boleh jadi orang ni, boleh jadi pemimpin, boleh jadi YB lah. Ayat orang hasad. Dia mula-mula main macam tu dulu. Lama-lama kita akan jadi ambil berat pasal dia. Apa kejayaan yang dia ada seterusnya, kita bahas tengok orang tu. Sampailah tahap kita menjadi orang yang berusaha menghilangkan. Kita akan hasut orang keliling dia supaya tak suka pada dia, supaya jangan pilih dia, dan sebagainya. Jadi dia akan hilangkan satu persatu kita punya amalan. Maka kerana itu semua pemusuhan diharapkan berakhir, kecuali yang timbul daripada hasad. Kerana itu bila mana orang jahil yang bertanya daripada dorongan sifat hasad, jangan jawab. Ada orang kadang-kadang jumpa, Ustaz Wis, Ustaz dengar cerita Yaman ni orang sembah kubur. Itu soalan tu bukan nak cari kebenaran pun, soalan tu memang nak gaduh. Kalau kita jawab pun nanti timbul isu lain pula. Jadi kita tengok yang perdebatan antara ustaz-ustaz asatizah, fahaman ni dengan fahaman tu. Kalau kita tengok soalan-soalan yang diutarakan, itu semua soalan yang dia pernah jawab. Nabi pernah ke buat maulid? Soalan tu dah 1000 tahun dia jawab. Nanti masuk Rabiul Awal Nabi buat maulid. Dia bukan nak jawapan, dia cuma nak gaduh. Kalau kita berjaya jawab dengan tuntas jawapan, dia akan sakit hati. Bila dapat dikupaskan dalil daripada Quran dan hadis, dia akan sakit hati. Sama macam isu kopiah capal. Gaduh sampai gelar capal ni. Sampai tokoh mereka kata apa? Capal ni dia kata lambang dia. Sama seperti Adidas, Asadi semua. Boleh pakai kat topi, boleh pakai kat slipper. Jadi kalau dijadikan capal sebagai sebuah lambang, kita kena adil sebenarnya. Sebagaimana kita terima lambang lain, kita kena terima juga lambang capal. Senyap dia mengikut. Benda ni kita dah hujah dengan segala kitab, mereka tak terima pun. Ketua dia cakap macam tu, pemimpin mereka cakap macam tu, terus senyap mengikut. Jadi sebenarnya mereka nak kebenaran bukan daripada pihak orang lain. Kebenaran mesti daripada pihak lain. Kita berhujah macam mana pun tak guna. Maka ada golongan yang memang tak boleh dilayan. Cuma kita hanya mampu beri penerangan saja, bukan untuk berdebat, bukan untuk menang. Kita bagi penerangan. Terima, tak terima sudah. Seorang ini dia tak akan berubah. Kalau kita dah jawab isu ni, timbul isu lain. Sampai yang suka. Ni keluar isu baru. Isu Sayyidina Ali dengan lawan Elliot. Saya pun tak tahu mana kisah. Kenapa pula dah cerita Sayyidina Ali lawan Elliot pula. Aduh. Jadi selagi ada isu, mereka akan keluarkan isu-isu. Begitu. Jadi ada orang yang tak boleh nak ubat. Maka saya kiranya bahawa kau berpaling daripadanya dan tidak perlu membuat jawapan pada pertanyaannya, dan kau biarkan dia dengan penyakitnya. Allah Ta'ala berfirman, fa'aridu an man tawalla an zikrina wa lam yurid illa al-hayatan dunya. Maka berpalinglah engkau daripada mereka yang telah memalingkan mukanya daripada mengingati kami, dan dia sebenarnya tidak mengkehendaki kecuali hanya kesenangan hidup di dunia. Dan orang yang hasad itu pula pada setiap perkataan dan perbuatannya selalu menyalakan api yang menghanguskan pahala amalannya, kerana sifat hasad itu memakan ia pahala segala kebaikannya seperti api memakan akan kayu bakar. Betul. Orang hasad cakap dia tu provoke saja. Hari ni nak buat video apa pula? Hari ni nak buat status apa pula hari ni? Sebab tahu orang tu suka update status. Hari ni jalan-jalan macam cuti baru ni pergi mana pula kata? Ada gitu. Berapa banyak pula habis duit cuti gitu. Negara mana pula hari ni pergi? Itu soalan-soalan yang provoke. Begitu. Jadi bukan soalan nak tanya kat dia punya, tanya kat apa, tanya pun tak boleh. Mentang-mentang dah famous, mentang-mentang dah kaya, tak boleh langsung nak cakap. Kita punya soalan tu buat orang panas. Orang tu tak sombong pada dasarnya, tapi kita punya provoke tu, orang boleh rasa tak? Orang boleh rasa kena provoke. Lama-lama orang tu akan ambil sikap apa? Mendiam dan menjauhkan diri. Kita pun akan kata, tengok ni, dah kaya senyap, dah kaya sombong, masa susah tu sama-sama kita. Dia dah naik, dia dah famous, tak ingat dah kita. Itulah orang mana-mana manusia sama lah. Harta, wanita, tahta. Itu pandai. Pandai kita. Nampak macam kita benar. Tak pasal-pasal orang tu, betul lah orang sombong. Akhirnya orang pun menjauhi dia, sombong.
Padahal kita yang provok. Jadi ada orang yang kita tak boleh layan. Kita buat macam mana pun kita salah. Layan pun kita jadi salah, tak layan pun kita jadi salah. Jadi baik tak layan. Sekurang-kurangnya tak layan tak penat. Sakit hati, dua-dua sakit hati. Cuma kalau tak layan tak penat. Layan penat dan sakit hati. Cuma tak mudahlah nak diam ni. Kita cerita diam ni, diam ni hanya diam saja. Tapi diam tak mudah sebenarnya. Sebab hati kita bising, pemikiran kita bising. Orang yang tak terluah dia punya kata-kata, tidur tak boleh. Selagi tak lepas tu dia cakap, kan? Nak semayang cakap. Sebab kita tak lepas kita punya betul. Tak terluah rasa sakit hati. Tidur dia cakap. Masa nak belajar dia cakap. Jadi akhirnya tak kena apa. Jadi sabar tak mudah. Kerana itu kata Nabi, sabarnya hanya dapat dengan kesabaran. Jadi bagaimana nak terus bersabar? Bila mana suara bercakap, hati bercakap, berdenyut-denyut, kepala berdenyut hati, macam nak hilangkan benda tu? Duduk dengan orang sabar, baca kisah mereka-mereka yang bersabar. Dia akan menjadikan kita orang yang bersabar. Bila kita duduk dengan orang yang panaskan kita, orang tu memang gitu sepatutnya, dia pula bagi cadangan untuk melawan untuk tu, kita pula nak belajar untuk diam, kan? Kita kena duduk dengan orang yang diam. Kena duduk dengan orang yang bersabar baru kita boleh jadi sabar. So, dengar cakap-cakap yang menghasut kita untuk bercakap, maka makin menyulitkan kita untuk diam. Jadi kerana itu suasana sabar akan menjadikan seseorang itu sabar. Dan hanya orang bersabar saja boleh sabarkan orang lain. Orang yang tak bersabar, contoh ciri-ciri orang tak bersabar macam mana? Sabar, kena sabar. Ni semua ujian hidup biasa tu. Nabi dulu pun kena uji. Dia punya cakap orang nak marah. Tapi dia seorang sabar, dia akan sabar. Orang sabar, dia betul orang sabar. Tapi kalau yang jenis cakap sabar tu marah-marah, dia sabarlah sikit, dia memang buat lah. Mak je tak sabar, suruh anak sabar. Anak makin hari makin mengamuk, makin hari makin adik-adik kita kan. Kita suruh sabar, makin suruh sabar makin mengamuk, makin menangis, makin minta. Sebab kita punya suruh sabar tu mengamuk. Jadi mereka tak faham sabar tu apa. Kalau kita tenang, lama-lama dia akan tahu tenang. Dan dia akan tengok daripada kita. Bila kita kena sesuatu, dah kita diam. Bila kita kena sesuatu, dah kita sabar. Bila kita kena sesuatu, dah kita relax. Maka benda itu akan berjangkit juga pada orang sekitar kita. Maka bila kita tengok kisah-kisah orang Palestin, ada satu perempuan Mak Salim Nabi, dia kata, saya tak tahu apa yang ada pada pemikiran ibu-ibu di Palestin. Anak-anak yang mati diperlukan mereka. Orang yang mereka besarkan daripada kecil mati di hadapan mereka dan mereka ucapkan Alhamdulillah. Kata, ni apa ni? Kata, ni cerita apa ni? Kata, ni emosi apa yang ada pada mereka? Bagaimana mereka boleh ada kehebatan macam tu? Boleh tersenyum dan boleh menerima anak yang mereka besarkan mati dalam pelukan mereka. Ni cerita apa ni? Bila kita baru tahu ujian kita ni sedikit, kesabaran mereka akan jangkit pada kita. Tapi bila kita tengok cerita orang mengamuk, tengok cerita apa nama, baru ni isu apa, parking kat RNR, lori sangat, oh puas. Rasa puas kita tu akan menghilangkan kita punya sabar sebenarnya, penyakit hati tu. Padahal waktu parking situ tu kena sangat dengan lori, padahal tu rasa puas. Bila tengok orang kena penampar, yang orang jahat kena nampak, rasa puas. Video tu memang seronok, rasa kepuasan. Tapi dia akan mengikis kesabaran kita perlahan. Kita akan jadi orang yang setuju dengan pembalasan, setuju dengan orang jahat kena. Tapi kalau kita tengok video-video kesabaran, kita akan jadi sabar. Maka kerana itu sabar ni kena cari suasana dia. Dia takkan jadi sabar tiba-tiba. Nak diam kena cari suasana diam. Bila suasana bercakap, kita akan bercakap. Begitu. Kemudian yang kedua, bahawasanya adalah kejahilan itu berasal daripada kedunguan, hamaqah, kebodohan. Sifat dungu itu tidak dapat diubati seperti perkataan Nabi Isa AS, aku tidak lemah daripada menghidupkan orang yang telah mati, tapi aku tidak berjaya mengubati orang yang dungu, orang yang bodoh. Nabi Isa punya mukjizat boleh hidupkan orang mati. Nabi Isa adalah Nabi yang hidup di zaman ilmu perubatan. Boleh sembuhkan orang lumpuh, boleh celikkan orang buta, boleh tuturkan orang bisu, boleh dengarkan orang pekak, boleh sembuhkan sakit kulit, bahkan boleh hidupkan orang yang mati. Itu perubatan zaman Nabi Isa AS. Tapi dalam kehebatan tamadun perubatan zaman Nabi Isa AS, masih tidak ada ubat untuk orang bodoh. Kerana itu
Orang-orang yang jahil boleh diajar, yang tak tahu boleh bagi tahu. Tapi ada penyakit bodoh ni, penyakit malas ni, tak boleh buat apa dah. Dia memang tak nak belajar dan dia tak suka belajar dan dia tak minat ambil tahu. Orang ini kita tak boleh buat apa dah. Beza dengan orang yang tak tahu dan nak belajar, kita boleh bagi tahu. Maka dungu yang dimaksudkan sini bukan dungu yang bodoh tak tahu tu. Ni yang bodoh yang tak nak ambil tahu, bodoh yang melawan, bodoh yang tak boleh nak nasihat. Tak boleh buat apa dah tu. Dia surrender je lah, tunggu mati je lah. Masalah orang gini mati lambat. Orang kaki gaduh, kaki berontak, kaki ni biasanya panjang umur, insya-Allah. Itu antara tips panjang umur. Okay, biasa dengar biasalah orang baik mati awal kan, Allah jemput. Orang bodoh mati lambat. Contoh pertanyaan, orang yang dungu ni seperti ada seseorang yang baru sahaja menuntut ilmu, baru sedikit belajar ilmu akad dan ilmu syarak. Lalu ia bertanya dan mengiktiradkan komplain terhadap orang alim yang dalam ilmunya, yang telah lama menghabiskan umur dalam mencari ilmu-ilmu akad dan ilmu-ilmu syarak. Si dungu ni sebenarnya tidak mengetahui huraian masalah. Ia menyangka bahawasanya masalah yang muskil, yang sulit baginya itu juga muskil terhadap orang alim yang dalam ilmunya tadi. Jadi apabila si dungu ni belum sampai ilmunya seperti kadar ilmu si alim, maka pertanyaan itu adalah dikira daripada kedunguannya, maka soalannya tidak perlu dijawab. Jadi ada orang bahas macam tadilah, Nabi dia buat maulid. Nabi ada ke kelaskan hadis hasan ke hadis dhaif ke hadis sahih? Di bahagian benda-benda itu Nabi bermazhab ke? Soalan tu dah lahir daripada kebodohan sebenarnya. Nabi bermazhab ke? Nabi itu sumber ni ilmu. Mazhab ni jalan memahami ilmunya Nabi. Daripada mana datang umur? Dan Nabi tak bermazhab, kita tak payah bermazhab. Dia tak apa soalan macam tak tahu nak jawab macam mana kata. Nabi itu sumber ilmu. Mazhab ni lahir daripada ilmu yang Nabi tinggalkan. Begitu. Dan kalau Nabi memazhab, Nabi ambil daripada jalan ilmu mana pula. Di istilah ni macam ni lah, air kowe. Air kowe kan, kita bancuh jadi air apa? Boleh bancuh air kopi, boleh bancuh air teh, nak buat air sejuk boleh, nak buat air panas boleh. Ada orang bawa kat kita air Nescafe. Nescafe buat benda mana ni? Ambil air kat kowe. Mana kowe ada air Nescafe? Kalau kowe masak, dah bancuh lah kan. Jadi mazhab, ada orang suka minum air sejuk, buat air sejuk. Ada orang suka minum air panas. Dan air panas ada macam-macam jenis. Ada teh, ada kopi, ada Nescafe, ada macam-macam jenis. Air sejuk ada air oreh, ada air sirap, ada macam-macam jenis. Sumber dia air panas, air sejuk kowe. Apa yang susah? Tak. Dah kowe ni dia dapat pada mana dia punya? Kowe tu air lah. Nabi tu ilmunya. Ilmu tu daripada Nabi. Kita ni ambil cara yang kita nak. Nabi tinggalkan ilmu akidah. Jadi kita, bahan yang ada pada kita menjadikan air itu jadi air siap. Bahan yang ada pada dia menjadikan air itu Nescafe. Terserah. Begitu kan. Ada orang tak boleh minum manis, ada orang tak boleh minum sejuk, ada orang tak boleh minum panas. Atau masing-masing. Jadi tak ada gaduh sebenarnya. Biasa soalan-soalan yang tak masuk akal ni biasa budak-budak dia tanya. Budak-budak biasalah tanya-tanya soalan pelik-pelik bau-bau. Sebab saya dah nak bau-bau nak kenal akidah, bau-bau nak kenal ketuhanan. Jadi dia akan tanya soalan pelik-pelik. Kenapa Allah buat itu? Kenapa Allah buat ini? Kenapa Allah? Kita jawab dah. So kita tahu soalan-soalan ni daripada orang yang baru nak bertanya. Mereka akan tanya soalan mereka tak tahu paksi ilmunya apa. Boleh kan kita dah naik flight tu, raya tahun lepas saya pergi ke Sabah kan. Boleh tak nampak pun Allah kan kita dah duduk atas kan? Kalau budak tanya soalan tu kita faham. Mereka belum faham ketuhanan. Jadi soalan mereka faham. Yang tak nampak tu yang duduk kat atas langit. Jadi kalau atas langit pun tak ada kat mana pula. Tak nampak pun syurga. Dia tanya mana syurga, mana nak dibayangkan benda tu kat atas. Tak apalah budak kan. Tapi kalau orang tua tanya, Nabi mazhab apa?